Oke bang, minyak filter dia kotor lah, hitam. Oke guys, sekarang ni datang Pesona NFE. Dia komplain bila awal pagi tu start kereta aja, naik lambang gearbox. Bila korang running dalam 5 minit ke 10 minit macam tu, off, on balik, kereta jadi normal macam biasa. Jadi bila dia naik lambang gearbox tu, kereta dia susah nak jalan. Dia boleh jalan, bila tekan kuat baru dia jalan, tapi dia macam tersentak lah macam tu. Saya dah troubleshoot. Yang first kali saya akan cek dia punya spark plug. Macam biasa lah, spark plug saya akan cek, coil plug saya akan cek, dan juga injector dia. Wiring dia okey, injector dia okey, spark plug dia okey, coil dia pun okey. Jadi masalah dia daripada ni. Ini petrol kan ni, warna hitam ni. So, fuel filter dia ni, dia lama tak tukar tau. Jadi bila awal pagi tu, minyak dia susah nak sampai ke injector. Kereta akan jalan 3 silinder lah. Dan bila korang paksa jalan, dia akan connect juga pergi gearbox. Itulah pentingnya bila naik lambang gearbox tu, korang datang bengkel dulu untuk buat checking. Jangan terus suspek, okay, ini masalah datang daripada gearbox. Tak semestinya semua datang daripada gearbox lah. Okay guys, kepada korang yang ada masalah kereta, masalah gearbox, nak check engine gearbox ke, nak check engine ke, so korang boleh datang ke Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Jangan lupa follow kita orang punya page Mekanik Transmission.